Dah sampai dah. Lapar tak? Tak Amelia? Kuih tiaw Lana. Alright. So hari ni kita nak buat kuih tiaw Lana untuk staff kita. So jom kita mulakan. Kicap manis, kicap pekat. Kita letak sikit. Kemudian kacau bagi sebati. Minyak sikit. Dan kita gorengkan. Wow, dia dah burn sikit ni. Okey lah. Tepikan. Kita nak buat dia punya kuah pula. Bawang putih, dan cili, sikit fish ball, air, sos tiram, lada putih, sikit ayam. Ayam dan udang, dan telur. Tepung jagung sikit untuk bagi pekat. Kalau nak pekat, korang letak lagi tepung jagung. Sayur, udang, masukkan last sekali. Sebab nanti dia kecut kalau masuk lama-lama. Sedap bau. Dah sampai dah. Lapar tak? Sheila dah makan? Makan tak Amelia? Kuih tiaw Lana.